Selamat sejahtera kepada Dr. Doreen dan semua pengamal pengajaran klinikal dalam PDP di institusi pendidikan masing-masing. Saya akan membentangkan satu laporan kajian yang bertajuk Keberkesanan Amalan Pengajaran Klinikal dan Amalan Penulisan Refleksi Guru Sejarah melalui amalan penyediaan klinikal. Strategi refleksi madani berasaskan PAK 21. Pembentangan ini memberi tumpuan kepada tiga aspek utama, iaitu pengamal pengajaran klinikal, penyediaan pengajaran klinikal, dan pengamal reflektif yang berkesan dalam konteks pendidikan vokasional di Keluar Sabah. Kajian ini juga disepadukan dengan prinsip madani dan elemen-elemen pembelajaran abad ke-21. Pelaksanaan amalan penyediaan klinikal ini adalah sejajar dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang menekankan peningkatan kualiti guru melalui latihan pembangunan profesionalisme dan mempunyai kemahiran reflektif. Fokus utama ialah bagaimana guru sejarah untuk melaksanakan topik usaha-usaha ke arah kemerdekaan secara klinikal, dan pendekatan ini turut menyokong Sustainable Development Goal SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti. Dalam pendidikan vokasional, pembangunan latihan guru secara profesional adalah untuk melahirkan seorang guru yang reflektif, profesional dan berinovasi, berasaskan PAK 21 dan prinsip madani. Penyediaan klinikal sini merujuk kepada proses pemantauan dan bimbingan dua hala antara penyedia dan guru. Model yang digunakan adalah model SQF, iaitu Supervision Question Feedback, yang menyatakan penyedia adalah sebagai seorang pemerhati, pembimbing dan seorang sumber rujukan yang bermanfaat kepada guru tersebut. Dalam model SQF ini berfungsi untuk menilai keberkesanan pelaksanaan pedagogi guru, membimbing guru mengatasi kriteria dalam analisis SWOT, dan menggalakkan komunikasi dan perbincangan reflektif sebelum penyediaan dan selepas penyediaan. Amalan pengajaran klinikal bermaksud pelaksanaan PDP secara berstruktur berdasarkan pemerhatian dan data pembelajaran yang sebenar. Dalam konteks ini, guru sejarah menggunakan pendekatan didaktik dengan integrasi teknologi seperti Canva, nota digital dan visual naratif untuk menjelaskan kronologi kemerdekaan di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, dapatan menunjukkan guru kurang memberi penekanan terhadap pentafsiran formatif dan pemikiran reflektif pelajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih bersifat sehala dan tidak mencabar pemikiran hebat pelajar dengan lebih mendalam. Dalam amalan pengajaran klinikal ini, sebenarnya memastikan PDP yang dilaksanakan adalah evidence-based dan mempunyai beberapa teknologi yang bersesuaian digunakan. Guru pula perlu menguasai standard kandungan dan pengajaran didaktik dengan lebih berkesan, dan guru juga perlu mahir dalam teknologi. Teori-teori yang berkaitan adalah teori behaviorisme, teori konstruktivisme dan teori endogeny. Teori behaviorisme ini merujuk kepada perlakuan pembelajaran di mana pelajar akan diberikan satu rangsangan dan juga ganjaran apabila mereka mendapati
jawapan yang diberikan adalah bersesuaian dengan soalan yang diberikan oleh guru. Manakala teori konstruktivisme ini menekankan bahawa pelajar boleh menggunakan pengalaman sendiri dan juga pengetahuan yang mereka sedia ada dikaitkan dengan topik pembelajaran. Dan teori ontologini ini adalah satu teori yang menilai tingkah laku pembelajaran dewasa, walaupun pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar pradiploma, iaitu dalam lingkungan umur 16 hingga 17 tahun. Tetapi pendekatan pembelajaran dewasa ini juga boleh dilaksanakan oleh guru tersebut kerana kandungan topik pembelajaran adalah mempunyai aras kesukaran tertentu. Dan berdasarkan teori tersebut, ini sebenarnya memupuk pemikiran kritis, memupuk kolaborasi dan membina kreativiti pelajar. Jadi terutama sekali untuk mereka melakarkan tentang minda. Ya. Refleksi merupakan elemen penting dalam pengajaran klinikal. Guru sebagai pengamal reflektif perlu menganalisis bukan sahaja hasil PDP, tapi juga emosi, proses dan interaksi pelajar. Dalam dapatan penyediaan refleksi, guru lebih tertumpu kepada pencapaian objektif pembelajaran dan kurang menilai keberkesanan strategi PDP. Justru guru digerakkan menulis refleksi yang lebih analitik dan mengambil kira faktor masa, penglibatan pelajar serta keberkesanan penggunaan teknologi. Amalan reflektif yang perlu guru kuasai di sini adalah dengan menguasai analisis SWOT, di mana strength yang dinyatakan di sini adalah tentang persepsi guru dan persepsi pelajar. Maklum balas itu dalam PDP adalah penting. Weakness, masa, penglibatan pelajar, teknologi, kemungkinan semua ini mengganggu proses PDP kerana faktor-faktor tersebut tidak dapat dielakkan. Dalam opportunity pula, pentaksiran haruslah pelbagai, haruslah digabungkan antara formatif dan juga sumatif, dan kemungkinan ancaman yang berlaku adalah kawalan kelas kerana pelajar-pelajar mungkin berasa kurang menarik dan mereka melakukan aktiviti yang luar daripada PDP. Okey, oleh kerana amalan reflektif ini sebenarnya untuk menulis refleksi kritikal dan struktur, menghubungkan teori dan model, melibatkan pelajar dalam refleksi dan menganalisis PDP, maka satu inovasi pendidikan diwujudkan, iaitu model refleksi madani PAK 21. Berikut merupakan pelan strategi pelan-pelan tindakan untuk model ini. Dari hasil analisis elemen pengamal klinikal, penyelia klinikal dan reflektif, saya membangunkan model ini yang mempunyai 6 komponen utama, iaitu pertama, mentoring, merupakan satu bimbingan klinikal yang menggunakan model SQF dan melakukan satu pemerhatian sebelum dan selepas PDP itu berlaku. Manakala komponen yang kedua pula adalah tentang analyzing, yang menilai PDP melalui bukti digital dan rubrik PAK 21. Rubrik PAK 21 ini merujuk kepada 6 komponen, ya, 6 komponen pembelajaran abad ke-21.
Dalam dialog reflektif pula, interaksi reflektif antara guru dan pelajar selepas PDP perlu diperhatikan kerana ini menunjukkan satu pencapaian dalam objektif pembelajaran dan juga satu kepentingan dalam pembangunan efektif yang diperlukan oleh pelajar dan juga satu keperluan bagi guru untuk memastikan pembangunan insaniah berlaku apabila PDP dilaksanakan. Seterusnya adalah adapting, iaitu adaptasi digital, penggunaan AI dan juga sistem pengurusan pembelajaran seperti D5 perlulah diusahakan dalam penggunaannya di dalam PDP. Penggunaan digital ini perlulah optimum sesuai dengan dasar digital negara kita yang memerlukan semua rakyat Malaysia ini sedik digital. Seterusnya adalah nilai madani, iaitu nestling. Perlu menanam nilai-nilai murni, perlu menyemai nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Dan di manakah guru itu boleh lakukan adalah melalui peneluhan ataupun pengukuhan objektif pembelajaran. Dan terakhir sekali adalah innovation, melalui refleksi guru dan juga refleksi pelajar. Satu inovasi pendidikan boleh diwujudkan. Ini cadangan dalam tindakan guru tersebut adalah pembelajaran berasaskan teknologi ataupun pembelajaran digital. Kekuatan dan kelemahan yang ditemui dalam penyediaan guru semasa PDP sebenarnya memberi satu pengalaman baru kepada saya sebagai penyedia, kerana penyediaan ini sebenarnya bukan saya untuk mencari kesalahan tetapi mencari keberkesanan pedagogi, keberkesanan amalan reflektif guru tersebut dalam PDP. Antara kekuatan utama ialah guru mampu menguasai isi kandungan dan menggunakan teknologi dengan baik, namun begitu refleksi masih bersifat deskriptif, iaitu bukan analitik. Ini menyebabkan refleksi menjadi kurang mendalam. Kelemahan lain termasuk kekurangan pentafsiran formatif dan juga kurang tumpuan kepada pembangunan pemikiran kritis pelajar. Pada masa yang sama, kekuatan seperti PDP yang berstruktur melalui rancangan pengajaran harian adalah selari dengan kurikulum kandungan mata pelajaran sejarah. Refleksi pula dinyatakan apabila guru itu menyatakan semula objektif pembelajaran di akhir PDP. Dalam cadangan penambahbaikan ini, terdapat beberapa perkara yang boleh digunakan dan diaplikasikan oleh guru tersebut. Pertama adalah tambahan masa PDP. Ini untuk meningkatkan kebat dan kolaborasi dalam kalangan pelajar. Seterusnya, penggunaan peta minda digital untuk rangsangan kecerdasan dan kolaborasi, kerana peta minda ini sebenarnya menyusun semula cara berfikir pelajar dan kemungkinan pemikiran pelajar itu adalah bersifat reflektif. Ini juga memudahkan pelajar mengingat fakta-fakta yang ada dalam standard kandungan tersebut. Seterusnya, tentang teknik penyoalan dan teknik analogi perlu dikuasai oleh guru tersebut dengan lebih baik, kerana
ini adalah satu tahap di mana guru itu akan scaffolding, akan membimbing pengetahuan itu secara berperingkat. Seterusnya, amalan refleksi pelajar pun boleh dicadangkan di mana pelajar akan memberi refleksi tentang PDP yang mereka alami pada hari tersebut. Ini sebenarnya menunjukkan satu pembelajaran yang bermakna. Seterusnya, kemungkinan juga guru itu boleh meneruskan penggunaan AI dan juga Delima untuk mengoptimumkan pembelajaran digital. Dalam konteks pendidikan vokasional, pelaksanaan amalan ini mempunyai implikasi yang besar. Pemegang taruh seperti guru, penyedia pelajar dan institusi vokasional dan komuniti pendidikan sebenarnya membantu keberkesanan pedagogi, iaitu pengajaran didaktik yang diamalkan oleh guru tersebut. Guru tersebut juga bukan sahaja menggunakan pengajaran didaktik sebagai pendekatan pembelajaran dan pembelajaran, tetapi juga mengintegrasi beberapa teori dan model dan juga pendekatan yang lain yang bersesuaian dalam PDP. Guru akan berupaya untuk meningkatkan profesionalisme mereka, akan mempergiatkan diri mereka, memberi refleksi dan membangunkan diri dalam kemahiran digital. Manakala penyelia seperti saya akan melakukan pembangunan kemahiran bimbingan kritikal dan reflektif yang lebih baik. Pelajar akan melakukan pembelajaran kolaboratif dan reflektif, manakala untuk institusi pendidikan vokasional, pengukuhan budaya PDP berasaskan evidence dan juga nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini juga berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam komuniti pendidikan pula, peningkatan pendidikan graduan vokasional yang beretika, patriotik dan pemikiran kritis dan reflektif ini sebenarnya membantu komuniti untuk mempunyai golongan rakyat yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara. Kesimpulannya, pelaksanaan amalan pengajaran klinikal dan amalan refleksi guru membolehkan guru itu menghasilkan satu inovasi pendidikan yang lebih berkesan sebagai satu pendekatan yang lebih interaktif melalui model refleksi madani yang berasaskan PAK 21. Amalan pengajaran klinikal dan amalan refleksi guru ini perlulah diselia penyelia yang melakukan amalan penyeliaan klinikal ini membantu guru dalam bimbingan yang sesuai dan juga mengenal pasti keberkesanan PDP guru tersebut. Ekosistem pembelajaran reflektif dibina daripada penggunaan teori dan model pembelajaran, dan ini adalah harus diambil berat oleh guru tersebut dalam amalan pengajaran klinikal mereka. Dan dalam penulisan refleksi pula, guru itu juga memastikan dia mengaitkan beberapa kelemahan, beberapa kekuatan dengan teori dan model pembelajaran untuk digunakan dalam PDP yang seterusnya. Ini juga menunjukkan PPPM dan transformasi pendidikan Malaysia ini
sebenarnya memang menumpukan kompetensi guru dalam amalan pengajaran yang berkesan. Adalah diharapkan model refleksi madani yang berasaskan PAK 21 dapat menjadi rujukan untuk memperkukuh ekosistem PDP dalam pendidikan vokasional ke arah komuniti pendidikan yang berkualiti, berakhlak dan berdaya saing. Terima kasih.